FI lawan budak baru nak up, boleh keep up ke? Jom kita tengok evolusi LC135 V2ES kita compare dengan V8. V2ES tahun 2013, carburetor air cooler 143cc 4-stroke single overhead cam dan single cylinder. Engine dia simple, tahan lasak, power gila. Selalunya bila kita servis memang murah, RM50 pun lepas. V8 2025, spek dia semua lebih kurang je. Cuma of course dia dah upgrade fuel injection dan liquid coolant. CC dia pun actually tinggi lagi. Nombor 1 je lah, 135cc. Lebih smooth, lebih jimat minyak, boleh pergi sampai 50 km per liter. Tapi cost service dia boleh tahan tak? Dia ada pros and cons masing-masing. Kalau carburetor, servis dia murah tapi kita kena servis selalu. Kalau FI pula, servis dia mungkin mahal sikit tapi kita punya servis tu jarang-jarang sikit. V2ES clutch manual 5 speed. Shock lah feeling pro main clutch. V8 pula lemah tu. Auto clutch 4 speed sesuai lah untuk budak baru nak up. Feature dia, V8 confirm modern. Meter fully digital, ada lampu engine, tunjuk RPM, speedometer pun tunjuk. Ada button, boleh tengok macam-macam lah. Meter untuk V2ES pula of course analog. Design dia timeless, tak banyak sangat infotainment. Benda-benda penting tu dia tunjuk. Untuk design kepala, dua-dua memang nampak lah dah berubah kan. Okay, untuk V2ES, design dia lebih botak. V8 pula dia ada rambut. Biasalah, faktor usia. Lampu untuk V2ES mostly semua mentol. Depan, belakang dan signal. V8 pula lampu kepala, dada dan belakang dah tukar LED. Tapi signal masih kekalkan mentol. Dua-dua ada disc brake depan belakang dan dua-dua pun ada starter tangan. Tapi kalau bateri habis, yang ni at least boleh start lagi. Kalau yang ni kena call member. Kalau nak cakap pasal modi, dua-dua no hal. Tapi sebab V2ES ni guna carburetor, kos untuk modi dia lebih murah kalau kita nak bandingkan dengan kos modi FI. Untuk LC135V8 kita jual pada harga RM9,200 OTR. Loan pun ada. Kalau untuk V2ES 2013 ni kita jual dia pada harga RM3,500 OTR cash sahaja. Orang kata second hand, kita kata second chance. Kalau awak nak cepat, isi beg biru dan ambil lah yang ni. Ataupun kalau awak nak lambat, ambil lah yang ni. Bye.